Assalamualaikum dan apa khabar semua. So lama saya tak buat video kat YouTube ni kan. Sebenarnya saya aktif lagi. Cuma saya banyak buat dekat media sosial yang lagi satu lah. Yang T tu. Media sosial T tu. So yang ni untuk YouTube channel saya kali ni, saya ada satu projek baru lah saya nak buat. Okay. So projek yang mana saya nak cuba mencuburi dalam bidang agriculture pula lah. Jadi saya dah banyak buat projek-projek berkaitan dengan teknologi, engineering. Kali ni saya nak try projek-projek dalam bidang agriculture pula. Nak try explore dalam bidang cucur tanam dan kebun ni lah. So kalau tengok, ni antara projek saya lah yang terbaru 2025 ni. Jom kita tengok. So yang ni tanah orang tua lah. Tanah orang tua saya, di mana saya diamanahkan lah untuk mengusahakannya. Tak besar pun. Kalau buat rumah ni dua lot banglo lah boleh dapat. Dua lot banglo lah boleh dapat. Jadi saya bukan nak buat rumah lah. Saya cuba nak menceburi bidang agriculture. Saya nak bercucur tanam lah. Tengok apa dia yang boleh diusahakan di tanah ni lah. Orang kata berbakti kat tanah lah kan. Tengok, nak explore bidang baru. So hari ni minggu lepas kita dah tambak. Kita dah tambak tanah. Kita dah buang pokok-pokok mati semua, dah tolak lah. Tarik backhoe, tolak semua, potong rumput. Lepas tu tambak lah. Tambak ni sebab apa? Dia situ dia bertakung sikit. Dia bertakung, lepas tu tak level, nak pergi level tanah. Situ dia rendah sikit. Jadi kita tambak dah tanah. Jadi hari ni kita nak buat tiang lah. Okay. Tiang ni bukan tak boleh buat. Bukan tak boleh buat. Boleh buat. Pagar ni kita nak buat pagar. Tiang ni beli lah kat hardware. Pagar ni bukan tak boleh buat. Boleh buat. Cuma saya masa lah saya tak ada. Sebab saya ada kerja hakiki saya kan. Yang ni saya nak sampingan ni. Dalam bidang kebun ni saya buat secara sampingan. Hujung-hujung minggu ke main lah buat sikit-sikit lah. So akan ada banyak lah video-video saya dalam bidang kebun ni depan ni. Hampa follow lah. Hampa jangan lupa follow, subscribe. Saya akan cuba share lah banyak benda yang saya nak belajar lah dalam bidang ni. So minggu ni kita nak buat pagar lah. Pagar kita pakai jenis simen ni. Sebab dia dari segi costing dan ketahanan dia lebih baik lah. Kemudian satu lagi sebab saya nak buat beam bawah. Jadi kalau saya pakai simen ni senang sikit lah. Saya nak buat beam dalam setengah kaki. Lepas tu pagar hijau lah. Pagar hijau tu dah beli lah. Pagar hijau. Lepas tu hari ni buat beam dulu. Buat beam baru pagar hijau. Lepas tu esok baru nak buat perkemah finishing. Hari Isnin tu kita nak tengok apa yang perlu tambah baik. Kita tambah baik lagi lah. Dia sebenarnya 2 hari je. Tapi kalau tak dan ke hujan ke, dia boleh drag sampai 3 hari lah. So apa yang saya nak buat kat tanah ni, apa yang saya nak tanam, kita tunggu kat video yang akan datang. So untuk kali ni, video kali ni pasang pagar dulu. Juga tanah adik-beradik lah. Yang kena masuk hutan apa semua, tu tak mau lah tu. Memang tak, kalau bagi duit suruh buat pun tak mau buat lah tu kan. Yang ni kita ukur nak buat pagar lah. Tengok berapa ukuran sesuai. Dekat belah sini lah kita plan. Sini kita nak buat pagar. Pagar masuk lah. Pagar nak masuk, dia janji lepas lori masuk lah. Sebab nanti senang lori nak keluar masuk kat barang kan. So kita nak buat pagar lah sini. Lepas tu yang kat dalam kita buat pagar hijau. Dia punya tiang kita pakai tiang simen. Lepas tu kita naik beam lah setengah kaki. Keluasan tanah ni dalam 6,700 kaki persegi lah. Ni tak besar pun. Kalau buat rumah, lot banglo, kalau saiz kecil tu boleh dapat 2 lah kan. Jadi itulah kita cuba nak usahakan lah. Saya cuba nak usahakan, nak belajar benda baru lah kan. Daripada terbiak je tanah ni tak buat apa. Jadi saya cubalah tengok kan. Ni pun ni amanah pada orang tua saya. Jadi saya tengok lah.
So hari ni selesai lah. Hari ni kita nak tunggu Ustaz. Tiang ni dah simen. Tunggu dia kering. Lepas tu kita nak start buat beam lah. Nak buat beam kat bawah. Kemudian pasang pagar hijau. Lepas tu pagar depan tu tadi dah ukur. Tengok lah berapa sebut harga ni pergi, berapa apa design yang saya nak buat. Ingat nak buat simple-simple lah kan. Lepas tu saya nak tengok dari segi safety lah depan ni, macam mana nak jaga kebun yang saya ni nak usahakan ni. Tengok macam mana kan, pasang CCTV ke, tengok macam mana nanti. So tu saja untuk episod pertama percubaan saya dalam bidang arkitektur ni lah. Jadi harap doakanlah semoga menjadilah. Kita cuba nak berbati pada tanah. Niat tu ikhlas. Tak ada keuntungan apa pun, bukan untuk berniaga pun. Ini satu benda yang baru lah saya nak explore. Jadi untuk video kali ni lebih kepada pengenalan lah. Pengenalan, baru nak start ni, kira macam episod 1 lah. Baru nak start pengenalan. Jadi kita tengok depan ni apa akan jadi. Dia hampa kena follow lah. Follow, subscribe. Kita tengok apa yang jadi depan ni. Ciao. Okey, alhamdulillah hari ni hari yang ketiga lah buat pagar ni. So macam plan asal lah, pagar hijau. Kemudian kita nak tembok satu beam, nak tembok beam bawah setengah kaki. Kemudian tiang simen lah. So yang ni lah kita dah pagar lah. Alhamdulillah dah siap. Jadi tinggal nak buat pagar lah. Buat pagar kat depan betul masuk ni. Kemudian kita nak pick up nak buat apa ni, projek depan ni. So semoga menjadilah projek kebun ni, InsyaAllah. So dah siap, alhamdulillah. Jadi kat belah ni tinggal nak bubur pagar lah. Nak bubur pagar ni pintu masuk dah sini. Jadi yang lepas tu nak plan lah, nak bubur CCTV untuk safety lah, CCTV. Kemudian nak buat sikit lah pondok. Kebun ni bukan untuk buat duit pun. Kebun ni untuk nak santai-santai hujung minggu, main duduk rehat, healing-healing je. So semoga berjaya lah, insyaAllah. Kita tengok nanti next projek apa kita nak buat kat kebun ni.